Hello guys, selamat datang ke video Faiz channel. Okay, ni sedang unbox Choki Bobo. Okay, dan komik Mekamato movie Wira Baharu yang baru. Okay, dan unbox figura Bobo gempa dan ni ada yang 3. Okay, tak apa pasal kita bukan Choki dulu. Okay, kedua Choki ni saya beli dekat A1 je, yang saya 2 kan. Nak beli Choki dia bisa ke kedai makan mana-mana saja. Macam dekat 7E minus dekat minus 5 ke kedai makan mana-mana dan macam dekat Choki ni. Dan dalam versi kotak ni pula kita dapat apa? Menarik kan? Nampak macam kawasan yang nak pakai saya ni. Biasa saja buka lagi. Kita mulakan yang paket hitam je, dan kita buka. Okey, puzzle. Kita dapat apa? Wow, kita dapat Ochobot. Okey, kita dapat Ochobot lagi. Okey, kita dapat wow, Boboiboy Taufan. Kita biasa wow, dapat Maripos. Dapat 2 lah. Okay, menarik. Boboiboy Taufan. Kita biasa kita dapat kat Boboiboy. Bukan yang ni lah. Dia nampak macam Boboiboy Sorry. Kita dapat wow, Boboiboy Sorry. Maripos lagi. Menarik. Okey. Okey, ni kita ada ni. Kita ambil kan review kat komik Mekamato movie Wira Baharu. Okay, skip je sikit. Nanti kita ambil komik Mekamato lah. Okey. Kita buka komik Mekamato movie. Wow, komik Mekamato movie lah guys. Okay, dekat tu. Oh, ni movie. Oh, ni movie. Oh, yang beca tu menarik. Yang ni part lawan kakak aku. Macam baik boleh edit untuk senang berhenti. Sebab tu saya punya material study baru nombor 10 hadiah. Oh, komik boleh edit part lawan-lawan. Tapi takut memori penuh je. Oh, komik baru. Dulu ada tapi dah koyak dah. Okay, next yang paling hadiah nantikan figura Boboiboy gempa. Aku juga fikir komik atas abang beli ke skip set kali. Macam komik ni kena buku mamas macam MPH, Popular, SMO dengan kat Tembo Store je skip set. Okey, dengan kat kedai makanan lab macam kat 7E minus kat kedai mana-mana saja kedai makanan. Kawan dia macam kat shopping kan, tak shop dah. Lepas tu kita unboxing figur Boboiboy gempa pula. Jujur sampai figur Boboiboy gempa. Okey, angka monster okey. Oh, figur Boboiboy gempa ni abang beli dekat skip set je. Komik ni harga RM27 100%. Coklat satu dah lepas RM2 kot. Okey. Dalam figur ni pula harga ni RM54 100%. Kat Toys R Us harga dia RM59 100%. Okey. Kalau ada nak beli figur ni cek kedai mainan masa ni mana saja macam Toys R Us, AM, Paksen, Eastern, Just dengan kat Metro Jaya, dengan kat kedai makanan macam kat 7E minus, kedai buku macam kat MPH, Popular, macam-macam je. Kita rumah sendiri kita buka. Okey. Figur ni figur bahagia kita ni. Ini kita buka. Okey, kita buka Boboiboy gempa dulu. Wow, figur Boboiboy gempa. Menarik. Boboiboy gempa. Wow, sarung tangan tanah terbaik lah dari figur paling kecil. Tapi yang paling baik yang besar ni. Mula tak boleh buka sana, ni boleh pasang. Okey, ni pasang kat sini. Oh, sarung tangan tanah. Boleh buat mini love tak? Okey, Boboiboy gempa. Sarung tangan tanah tumbukan gempa. Ya, hebat lah sarung tangan gempa. Okey, ni kita putarkan kepala dia. Oh, menarik. Figura Boboiboy gempa terbaik lah. Pada senjata pusingkan rasio gempa merupakan Boboiboy gempa dan merupakan elemen tahap kedua bagi elemen tanah. Okey, ni 80-10 serangan dia. Okey,
Next yang terakhir terbalik mimpikan prank kacak ni buah halilintar. Okey. Wow, buah halilintar. Narik lah orang minta ada garang ke dia. Okey. Dia akan question dah masih juga kalau digabungkan dia akan kita bukan halilintar pula. Wow, menarik lah buah halilintar. Wow, kita buah halilintar. Ni pun abang beli kat deskripsi juga. Okey, wow, buah halilintar. Smart lah. Pusingkan kepala boleh pusing, tangan boleh pusing, kaki boleh pusing. Okey, pedang halilintar dia. Tengok ni, pedang halilintar. Pasang kat mana ya? Wow, figura buah halilintar. Terbaik lah, pedang halilintar. Letakkan halilintar. Oh, dahsyat kotak ni kakak main aja. Okey. Wow, menarik. Okey, kalau tahu ada yang tahu buah halilintar ni elemen kedua bagi elemen tahap kedua bagi elemen peti. Okey, buah halilintar smart lah. Dia dah mesti teori tak Taufan tapi tengok nak keluar Taufan. Mungkin keluar waktu bulan 6 kot atau waktu sekarang tu tahu lah nak keluar habis Taufan. Yang macam isomi susah okey, sedih okey. Ni buah bergepar lepas senjata. Mana tangan gempar tadi satu. Okey, ni dia. Okey. Saya dah pasang tangan buah gempar ni. Oh, menarik lah buah gempar. Okey, okey. Didi kan. Wow, elemental favorite 2 buah favorite kan. Mantap tau. Saya kalau beli waktu anak betul dia okey. Kalau ada buat kerja sekolah ke apa kan dia sila beli figure halilintar ni. Okey. Okey, sampai sini video kan ada kalau dia nak beli figure ni ada beli kedai mana-mana saja macam abang cakap kat Toys R Us, Aeon, Pakse, Istan, Jasco, Metro Jaya dengan kat kedai buku macam kat MPH, Times, Asian Bookstore, Popular dengan kat kedai makanan macam kat Manu, 7E dengan kat kedai makanan mamak ni saja. Okey. Komik Kamata kat kedai buku mama saja macam J-Skip saya Galactic Comic figure ni sama. Dengan kat MPH, Popular, Asian Bookstore dengan Times Bookstore. Okey. Dengan kedai makanan macam kat KVI dengan Mainis Cocok ni pula dia macam kedai makanan mana-mana saja macam macam kat kedai buku Main Popular, MPH dengan kedai makanan macam kat My News kat 7E yang Family Mart. Cocok ini cakap Family Mart. Cocok ini jangan ada. Okey, sampai sini video kita kena bye. Assalamualaikum, terbaik. Yes. Oh,